Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam saluran Kemat TV. Hari ini telah berlangsungnya program ceramah gigi dan latihan memboros gigi dari Klinik Gigi Kuala Berang. Mari sama-sama kita saksikan rakaman ini. Assalamualaikum kawan-kawan, bersama saya Dr. Anis Bahira binti Haji Yusof, pegawai pergigian dari Klinik Pergigian Kuala Berang. Doktor, bolehkah doktor beri nasihat untuk murid SK Kemat tentang cara-cara menjaga gigi dengan betul? Okey, terima kasih Dr. Adik Adira. Okey, jadi cara-cara nak jaga gigi adalah yang pertama, kita kena berus gigi kita paling kurang 2 kali sehari lah, iaitu pada pagi selepas bangun tidur dan malam sebelum tidur. Kemudian kita kena guna ubat gigi yang berfluorida dan kita kena kurangkan makanan manis dan lebihkan sayur dan buah-buahan dan kena jumpa doktor gigi paling kurang setahun sekali. Ya, okey. Soalan kedua, doktor, sekiranya berlaku kemalangan dan gigi depan saya tercabut, adakah saya boleh selamatkan gigi saya? Bagaimana caranya? Okey, jadi situasinya adik terjatuh. Lepas tu gigi depan tercabut. Okey. Jadi kita yang pertama jangan panik lah. Kita kena bertenang dan kalau ada jumpa gigi kat atas lantai ke, dekat jalan ke, kita kena pegang gigi tu dekat bahagian kepala dia, dekat bahagian korona tu. Lepas tu kalau ada kotoran kita kena bersihkan pakai air dan kita kena letak dalam bekas air, dalam bekas yang ada air kita ataupun susu, dan kita kena pergi jumpa doktor gigi paling kurang dalam tempoh sejam lah. Okey, faham ya? Okey. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Kawan, semoga program ini memberi manfaat kepada kita semua. Kemat TV, kami kongsi segala info. Bye.